Korang ingat tak Kak Lee pernah share adik Nabila kita ni kena parut kutu kucing. Dah bertahun-tahun tau. Lebih kurang 6 ke 7 tahun. Lama gila. Adik Nabila kita ni dah buat macam-macam tau. Sampai dia spend RM2,500 untuk buat laser sampai 10 kali treatment. Tapi Allah tak izinkan lagi. Jadi tak hilang lah lagi parut dia tu. Lepas tu kan dia tengok Kak Lee buat live, and then dia pun teracun. Dia belilah dan dia cubalah krim putih Kak Lee. Masa sebelum dia nak cuba krim putih Kak Lee ni, okey, korang boleh tengok lah. Ni gambar dia sebelum dia pakai. Masa sebelum dia pakai, dia start pakai bulan 6. Lebih kurang 28 hari bulan 6 ke macam tu lah. Jadi korang boleh nampak lah parut dia tu di mana-mana je. Senang cerita, kalau dia kena gigit nyamuk sekalipun, gatal-gatal garu je, dah tinggal parut dah. Lebih kurang 6 bekas adik Nabila kita ni pakai. Tengok, pada 20 hari bulan 9 dia hantar gambar terbaru dia. Dia update kali ni. Tada! Tengok ni. Nampak tak punya putih gebunya dia? Dia pakai dekat area-area yang terkena, yang tercemar dengan parut kutu kucing tu. Tengok especially dekat kaki dia. Kan? Nampak sangat ketara, nampak sangat perubahan. Parut dia tu makin lama makin hilang. Wah, Dek Nabila, dah lah awak ni cantik. Lagi sekarang ni bertambah-tambah pula cantik, kebas. Dah lah tu, dah cantik. Stop lah pakai.